ke-20 daripada Ahmad Nafi Amran di kelas Premier. Yang ke-17 untuknya di CP150. Kita perhatikan imbas kembali apa yang berlaku di sepanjang perlumbaan ini yang penuh dengan debaran. Selepas menyaksikan Daniel Syami yang bermula di petak utama cuba mempertahankan kedudukannya, tetapi kemudiannya Ahmad Nafi Amran yang memberikan saingan, di mana menyaksikan Nafif dari barisan yang ketiga di petak yang ketujuh, dia menurut pantas untuk berada di hadapan, dan persaingan-persaingan yang berterusan membabitkan ramai pelumba-pelumba. Ada 13 atau 14 pelumba yang berada di kelompok hadapan ini bertukar-tukar posisi untuk mereka memimpin persaingan dan juga perlumbaan ini, dengan menyaksikan Azra Hakim, Helmi Azman antaranya, dan tidak ketinggalan Irfan Haikal Amidi yang juga pernah berada di kedudukan yang pertama 6 lap yang terakhir, di mana menyaksikan Helmi di tempat yang pertama, Nazirul Izzat mengekorinya. Dan pada ketika ini kedudukan Akid masih lagi berada di belakang Amir Arif Musa yang terpaksa melupakan perlumbaan ini apabila dia terjatuh ketika memberikan cabaran di kelompok hadapan. Dan di pusingan yang terakhir ini barulah bertindak Akid untuk mengekori dua pelumba di hadapan. Dan Syami mendahului ketika menuju ke selekor yang terakhir. Melepasi selekor yang terakhir, Afif Amran keluar untuk memintas, dan saingan sengit turut diberikan oleh Akid, tetapi kedudukan Daniel Syami di tempat yang kedua dapat dipertahankan dengan perbezaan 0.022 saat untuk